Kak. Ya. Akak owner Farhana Catering Ya saya. Wah, besarnya. Alhamdulillah. Saya nak tengok dapur akak lah, boleh tak? Boleh. Okey, jom Okey, saya tunjuk. jom. Kamera saya tunjuk saya punya dapur dah. Akak orang Kelantan ke? Iya, saya orang Kelantan. Saya asal Keren. Meh, kita tengok. Ni saya punya center kitchen kita lah. Ni tempat kita masuk untuk catering. Lepas tu untuk kita punya 3 cawangan restoran. Okey, Kak Farhana lah ni makan apa ni? Okey, ni saya tengah packing order untuk hari ni lah. Hari ni kita ada 7 catering. Okey, untuk catering kita cover 70 km daripada kita punya center kitchen. So kalau macam Shah Alam ke, mana lagi? Kelek ke, Mansara, Seremban, kita cover lagi lah. Lepas tu minimum order cuma 50 pack sahaja. Tapi 50 pack ni untuk kawasan-kawasan dekat lah. Kita banyak buat catering untuk corporate. Untuk corporate dengan untuk universiti. Kalau macam untuk wedding pun ada juga. Cuma untuk wedding ni kita banyak fokus dekat wedding-wedding kecil. Okey, saya bukan ada catering saja, saya ada juga restoran. Mari saya tunjuk saya punya restoran cawangan pertama. Restoran ni makanan Kelantan je ke Kak? Restoran kita ni makanan seluruh Malaysia. Kita ada daripada Kelantan ada, Terengganu ada, Negeri Sembilan pun ada. Western ada Kak, Western? Western tak ada. Kita jual makanan Melayu je. Ni saya punya restoran. Besarnya kedai Kak. Bukan orang Bangi lah kalau tak tahu restoran ni yang jual Malaysian cuisine paling otentik di Bangi. Hai, Assalamualaikum. Saya Farhana Anastasia binti Wan Majid. Saya adalah owner dan founder kepada Farhana Catering dan Farhana Restoran. Makanan kat sini berkonsepkan masakan Melayu klasik. Pelbagai menu-menu masakan Melayu yang kami try ni semua set breakfast dia orang. Yang ni mi kari. Rasa lemak-lemak santan dalam kari tu gabung pula dengan kari yang kau tu. Memang sur. Yang ni pula laksa makanan breakfast orang Kelantan. Rasa dia lemak-lemak manis. Pair pula dengan sambal dia tu memang pure rasa Kelantan. Ni soto. Soto ni rasa dia biasa je. Tapi bila dah makan dengan sambal kicap dan bergedil tu rasa dia macam meletup dalam mulut. Nasi kerabu ni pun wajib cuba tau guys. Semua bahan dalam nasi kerabu ni memang cukup rasa. Pair pula dengan ayam bakar dia tu. Confirm korang akan datang repeat lagi. Dan macam biasa sarapan masakan Melayu wajib ada nasi lemak. Semuanya cukup lemak. Sambal pun pedas, memang padu lah. Kita orang dah order juga side-side yang best dekat sini. Ada tahu bergedil dengan sambal kicap. Lepas tu ada juga kulit leko yang rangup-rangup. Sagu gula melaka yang lemak-lemak manis pun ada. Nak modern sikit, bolehlah try puding caramel dia ni. Dan last ni, popiah inti telur dengan sayur. Semua makanan kat sini memang kena dengan tekad orang Melayu kita. Air kat sini ada macam-macam lah. Korang tinggal pilih je. Tapi jangan tamak. Macam abang ni, dah habis 4 air dia boleh seorang. Jadi kalau korang rasa nak makan masakan otentik, jemput datang ramai-ramai ke Farhana Restoran. We serve authentic Malaysian local cuisine.